Melawan. Jenggu tu, Man. Mau jenggu dia. Melawan tu. Oh, ya. Aku tak tahan tu nanti kan. Anak tu abah balik labah dah. Adik dia. 11 hari bulan pukul 8 kita di JT Alang. Okay brother, Bang Zaha. Ya. Ini toke. Hasan. Bawah dulu. Ikut abang ah. Dia nak turun bawah dulu. Bismillah. Okey. Bersama tekong kita. Bukit kere. Bismillah. Member tengah serabut. Kena jenggi. Bergulung oi, bergulung. Aduh. Itulah mak aku cakap. Tengok kau ngamuk-ngamuk, kau pening-pening tiba-tiba naik seko. Kau ajar tak kau ajar tu. Ha. Tak apa, pelan-pelan. Oi, dia dah hanyikan jut dia. Terima kasih settle. Itu apa, tangkal apa tu? Tangkal. Dalam jut ada tangkal, Mat. Nakau. Kayu balak. Besar kau, Mat. Lagi besar daripada kau. Mamang kayu bang. Kayu balak. Bang. Tengok air ni air hijau. Oh, sampai dah bang. Ini. Hah? Bang kiri ke kanan? Kiri aku. Bang kiri ke apa? Kau mau kanan? Air ke bawah cepat bang. Kanan. Dia cakap kanan ke kiri. Kau cakap kiri tadi. Sorry. Okay, sekarang kita berada. Tak kena lah. Sekarang kita berada di tengah-tengah sungai. Kita laburkan sawah lah Ada batuk. Langit pun ada sikit gelap ni. Atau apa barang yang meletup. Ini dia punya halu ni, Man. Gelap kan. Apa? Yang atas tu biar gelap. Ini besar dia kan. Oh. Mana? Kan. Kawan. Kawan. Salam perkenalan. Salam perkenalan kawan. Saya tadi mana? Meanwhile, Ni trip cari duri ke cari udang? Wah, kau ni melebih lah pagi-pagi ni makan dalam lah tu. Hai, Sabar. menghangatkan hati yang dah sedia hangat. Dua mata pula tu masuk kan. Rojohnya. Apa nak tahu dulu? Ya. Okey. Ya. Apa nak tahu?
Dah. Ha? Kena alam lah. Kau mana? Dah. Ya. Ini macam tak ada arus ni. Air dah naik lawan. Assalamualaikum semua. Kita dekat mana? Tu dah macam cikgu. Sial lah Assalamualaikum semua kau baca. Tu dah macam cikgu. Tak payah. Tak payah kat, nanti kita sambung ke depan. Itu dah macam cikgu tu tak suruh. Okay, Assalamualaikum kepada Tu dah macam pengetua lah Ana. Ya, Assalamualaikum. Kami semua berada di Bukit Treh Muar. Aduh, cakap santai-santai lah Hari ni trip mencari monster Sungai Muar. Okay, Lagi tak Assalamualaikum dapat semua. kami takkan naik. Apa salahnya kita bagi Assalamualaikum semua? Yalah semua tu macam kau cakap tak boleh-boleh dah. Oh ya ke? Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Dan selamat sejahtera. Tak payah. Sebab ada yang non-Muslim Tak tengok. payahlah. Kau cakap Assalamualaikum geng. Pagi ni kami berada di Bukit Treh Muar. Trip pagi ni mencari monster Sungai Muar. Oh, tak pakai kau lah tadi. Okey je. Tak. Aku pakai klik kau, aku pakai klik kau tu. Okay, sekarang jam menunjukkan pukul 9.22. Ada satu lesen. Mana? Kau punya lesen tadi ni? Satu udang telur. Jenggi. Air agak hijau pagi ni. Ya, cantik. Air macam air tak sik-sik. Apa benda kau ni sekarang ni? Cantik ke tak ada? Kita datang ni untuk menduga jenggo-jenggo yang ada kat sini. So kita akan update lah lepas ni, tengok macam mana. Ciao. Kita berada di Bukit Treh Muar. Kita menduga jenggo dekat Muar ya. Kita sekarang bersama dengan Ahmad Al-Mauna. Abu Sayyaf. Aduh. Air hijau geng, pagi ni geng. Ini bukan menduga ni, ini menguji segala mental. Menduga ni. Kau air hijau. Sekarang dah pukul 9.30. Oh, tengok. Oh, semua main tengah. Tengok air pun. Ui, jauh. Green. Your mother is green. Okay. Nanti apa update seterusnya. Hai. Kosong. Ui besar tuan. Besar tuan. Bukan udang, sampah. Udang. Aku pun tengok mana yang besar. Ya. Ui sampah besar geng. Tak adalah geng, air hijau ni. Mana nak buat? Puas pindah, puas cari, puas berdoa. Belum ada rezekinya lagi. 11 suku. Masih belum ada apa-apa bayangan. Sekarang ni kita diduga, bukan menduga. Dah pukul berapa? Dah pukul 1. Jam. Lesen pun belum ada. So kita orang decide macam mana Mat? Pukul 3 apa pun tak ada, balik lah. Bukan menyerah kalah, tak nak membazir masa.
Pukul 3 kita bagi masa, kita luangkan masa pun dah cukup bagus dah. Pukul 3 Ikut hati sekarang nak balik. member lagi seorang dah balik dah. Pukul berapa tadi Mat? Tadi baru setengah jam lepas. Setengah jam lepas lah. Pukul 12.30 tadi dia gerak balik. Naik jeti. Kereta pun dah hilang. So sekarang ni kita orang cuma balik. Kita orang cuma boleh berusaha je lah. So selebihnya terpulang kepada rezeki. Back to basic. Duduk tengah tak kena, duduk apa tak kena. Makan. Makan gila kan. Udang tak makan, kita makan. Okay, nanti apa kita orang update lah. One eternity later. Mana aku nak gulung lah. Boleh ya? Kenapa? Ada ke? Sekejap. Sudah lalu. Aku rasa ni ya. Kali aku. Gulung. Dia tarik tadi. Gulung pelan-pelan. Gulung. Oh, ya. Okey. Mana ada? Oh, kau punya ke? Tak adalah, kau punya ni. Tadi menarik rup. Ya. Ha. Ada. Aman. Tu kau punya lah. Kena tali aku. Oi, kan. Ikan ni man. Ikan kerapu. Kerapu Sungai Muar. Kerapu Sungai Muar. Ni bukan menduga ni. Ini menguji segala mental. Pagi kau daripada pagi orang tak dapat udang kau makan. Member tu dah basuh tangan tau. Iyalah. Daripada makan lah. Menarik dia. Makan tu mata pula tu. Yang sama pagi tadi ni. Penduduk apa? Penduduk tetap ni. Tak, yang pagi tadi ni. Muka sama ni. Sampai boleh kenal tu. Boleh tahan. Duduk diam-diam. Sakit kan? Duduk diam-diam. Duduk diam. Jangan melawan. Bismillah. Oh, tapi member sebelah dah ada karen lah. Karen walaupun ikan duri dah ada karen lah. Apa? Karap. Kerapu buncit. A few inches later. Oh, dia reverse. Biar duduk sini. Oh, dia reverse. Nampak apa tu kawan-kawan? Harapan. Nampak tak apa tu kawan-kawan? Air jernih tu, takkan korang tak nampak? Nampak tak apa-apa tu kawan-kawan? Stres pula aku. Lepas kan cepat diri tu. Bapak sirat. Melawan. Jenggu tu man. Mau jenggu dia. Melawan tu. Oh, jahat ni. Jenggu lah. Jenggu tu. Ketutu mat balik modal lah. Oh, ikan apa ni? Wih, ni lah sembilang. Hilang. Sembilang. Ui, elok mat, elok. Dui. Bismillahirrahmanirrahim. Gemang. Pas lanjut orang boleh. Alamak, sanggup tadi dapat kat depan bot kau tu kan. Roket menang. Mantap mat ni pun jackpot mat. Ni apa nama? Hai, tadi orang tu pun sabut tadi mat. Gemang. Gemang lah. Sembilang. Ikan sembilang mat. Ni lah.
Jangan tercucuk kan. Ini memang bisa kau. Ikan apa kan? Semilang kan? Semilang. Oh. Gemang lah. Gemang tu besar sangat ni. Kan semilang tau. Tapi bukannya target. Bukan target. Tapi tak apalah. Dapat Apa? sekarang macam mana nak lucu kan? Hai, benda-benda pening kepala otak aku ni. Biarlah dia dulu. Bos cakap ini Last spot kita. Hidup dan mati. Ini bukan menduga ni. Ini menguji segala mental. Sekarang jam menunjukkan pukul 1.50. So kemungkinan kita 1 jam ke apa kat sini? 2 jam tu. Naik 1 jam. 1 ekor, kita akan hold 1 jam. Huh. Bayangkan. 1 ekor apa tu? Terus jelaskan. Satu Gemang ekor ke udang ke? Udang. Lain tak nak? Udang. Kalau naik kita udang, itu je. Kecil, besar, tak ada masalah. Yang penting kita dapat target, udang. Okay. Udang. Dengar tu So kita tengoklah apa nasib kita. Udang, si paku, udang. Jangan cakap udang ke lama pun tak ada usul. Itulah. Hindu gelama. Apa pantun gelama ikan duri tu? Cakap senohong lama-lama. Siakap senohong gelama ikan duri. Siakapnya tak ada. Bercakap bohong. Senohong tak ada. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Okeylah geng. Perjuangan harus diteruskan. So ini adalah titis-titis darah yang terakhir. Adik tidur je baik. Cakap macam tu. Marah orang. Kalau macam tu awal-awal kenapa kau pergi bangun pagi pergi mancing kan? Kalau tahu udang tu naik petang tadi buat pergi petang. Okey. Ajalah. Ada. Pulung tali sikit. Tak ada dah. Ada? Tak rasa. Bersimpul. Oh, dia lah Mat. Ada. Ni. Lancur. Apa tu Mat? Snack. Serius ah? Tak lah. Kau buat takut aku usia. Tak lah. Aku punya pun dia ketuk lah. What? Ada lah tu air lah tadi. Ketuk juga. Dia tak tahu. Dia ketuk. Ini aku balik jauh tadi. Mantap lah atas bawah ni lah. Mana tu terkejut. Tu nampak tu. Yelah Mat. Tapi tak ada. Sabar. Itu. Takut ikan. Kejar kan. Itu bukan ikan Mat. Udang tu. Bagilah kau. Tak apa, aku bila member gasak aku tumpang gembira. Ya, tapi masalah dia tak makan betul. Dia tengah culas ni. Sial lah. Masih playing lagi. Okey, tengok. Ni tu. Dia menduga. Sekali kau ketuk aku semai. Kenapa? Aduh, dia main lah. Main. Dia kena tadi tu. Memang dia tu. Tapi dia tak lekat. Sama tempat lah lebih kurang mak itu baling. Aku tengok macam mata apa. Ui. Kat.
Kasih lambung mak satu kali. Helikopter, helikopter. Kau jangan patah balik. Helikopter. Okey geng. Jam menunjukkan pukul 3.45. Kita masih berada di atas air. So update terkini masih kosong. Ini bukan menduga ni, ini menguji segala mental. Kosong jenggo. Kosong udang. Ni happy hour mak. Lagi berapa minit lah kita tengok lah. 15 minit 20 minit tak ada. Cabut lah. Apa lagi? Kita tengok ke mana. Semoga ada manis-manis. Bismillah. Pau tu macam mana? Berdarah. Dah aku dah pernah rasa. Sebab tu aku macam tak apalah kali ni ada teman. Okey geng. Jam menunjukkan pukul 4.10 minit. Misi kita gagal kali ni. Ini bukan menduga ni, ini menguji segala mental. Pau, kumpau. Apa-apa pun jangan lupa subscribe, like and share untuk trip seterusnya. Okey. Ciao. Assalamualaikum.